Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan jati. Bicara buku menjadi pilihan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Alia Kalisha binti Zaidi dan berusia 15 tahun. Saya menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titi Wangsa sejak berusia 13 tahun. Kod sekolah saya WEB 0234. Membaca buku merupakan hobi saya pada waktu lapang. Novel yang berjaya menarik perhatian dan minat saya ialah novel Introvert karya Apsara Hakim, terbitan fiksi di mana cetakan pertamanya pada tahun 2022. Novel ini mengandungi 268 muka surat. Saya memilih novel ini kerana saya tertarik dengan jalan ceritanya yang penuh dramatik dan rasa kehidupan dan plot twist yang kita tidak jangka. Novel ini mengisahkan tentang Freddy atau nama mesranya Eddie, seorang pemuda introvert yang pendiam, tidak disayangi oleh ramai orang kerana sikapnya yang introvert, sering dipinggirkan oleh keluarganya dan kurang kasih sayang ayahnya yang sibuk bekerja. Ia membuatkan tekanan emosinya terganggu dan menyimpan perasaannya yang terlalu berat seorang diri, membuatkan dia berasa tidak berguna lagi di dunia ini dan membuat keputusan untuk menamatkan riwayatnya di bangunan puncak alam. Namun, kejadian itu tidak berlaku apabila kehadiran Haura muncul di bangunan puncak alam dan berjaya memujuk Eddie supaya tidak melakukan perkara itu dan sudi mendengar luahan hati Eddie tanpa menilai Eddie. Eddie berasa sangat gembira kerana akhirnya orang sudi mendengar luahan hatinya. Hubungan mereka menjadi lebih rapat, malah menjadi lebih kukuh apabila rakannya Adli turut menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Adli telah dibuang keluarga kerana atas tuduhan difitnah oleh rakan sekolahnya dulu. Plot twist yang kita tidak sangka di dalam novel ini ialah Freddy mempunyai seorang abang yang dia sangat sayangi sejak kecil, iaitu Faris. Bayangkan, tiba-tiba abangnya itu mengaku bahawa dia bukanlah abang kandung Eddie, malah ialah orang luar yang diupah oleh ayahnya Encik Anwar untuk menyamar menjadi abang Eddie. Eddie berasa dikhianati dan rasa sedih atas kejutan itu. Lebih mengejutkan lagi apabila Encik Anwar yang disangka bapa kandung rupa-rupanya bukanlah bapa kandung, malah mempunyai keluarga lain. Rasa ini terbongkar apabila Eddie mahu bertemu dengan keluarga kekasihnya Natasha, iaitu Cikgu Adli, dan di rumah kekasihnya. Eddie berasa hairan mengapa Encik Anwar ada di rumah Natasha dan Natasha memanggilnya dengan panggilan ayah. Rupa-rupanya bapa kandung Eddie ialah Datuk Idris, iaitu idola yang dia kagumi sejak zaman universiti. Yang disangka baik, rupa-rupanya kejam kerana sanggup membuang anak sendiri yang tidak bersalah itu atas kematian isterinya yang meninggal dunia ketika bersalinkan Eddie. Novel ini saya belajar kita perlulah sayangi diri sendiri dan menerima diri kita seadanya dan tidak membenarkan perasaan seorang diri dan perlulah meluahkannya kepada sesiapa dan tidak berusaha untuk
untuk menjadi orang lain semata-mata untuk memenuhi kehendak orang. Novel ini bukanlah sekadar novel. Novel ini bukanlah sekadar bahan bacaan, tetapi cerminan realiti kehidupan seseorang introvert. Pengakhiran novel ini sangatlah sedih kerana ketiga-tiga watak ini, Eddie, Haura dan Adli, meninggalkan dunia ini seorang demi seorang tanpa sempat menikmati kebahagiaan bersama. Ia menyebabkan pembaca berasa sedih dan tidak berpuas hati dengan pengakhiran cerita ini. Sekian, terima kasih daripada saya.